banyak sangat lah 0.3. Tapi kau tahu tak, 0.3 tu bersamaan dengan berapa banyak lampu? Bila saya sebut lampu, mungkin baru kau kata, weh banyak juga. Okay, so kita ni ada satu aircon ni. Ni 1 horsepower. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya model dia ni. Ni 1 horsepower punya model lah, 10 So jadinya ampere dia normal 3.7, betul. So sekarang bila saya claim, ampere dia adalah 4.2. So apa punca ampere dia jadi tinggi macam ni? So bila kita semak, kita tengok rupanya outdoor dia dekat bahagian belakang ni penuh dengan habuk. So bukan dekat belakang ni sahaja penuh habuk. Dekat bahagian depan sini, okay, sebelah sini pun penuh dengan habuk. So punca ampere kita naik adalah disebabkan apa tahu? Disebabkan kita punya kondenser penuh dengan habuk. So jadinya selepas ni saya nak servis, okay, saya nak servis dia punya kondenser dia. Lepas tu kita akan tengok dia punya ampere dia berapa selepas servis. Okey, jom kita servis dulu. Tadi ampere tu sebelum kita servis. So sekarang ni kita nak servis dulu. Okey, kita servis dulu. Lepas tu nanti baru kita akan check semula sekali lagi ampere selepas servis. Macam mana dia punya keputusan dia. So jadi kasih saya chance, saya servis dulu. Okey, so cara nak servis, basahkan dulu outdoor ni semua sekali. Depan, belakang semua kita pancut dengan air. Lepas tu kita ambil pencuci aircon kita sembuhkan dia. Okey, sembuh. Kasih dia bersih-bersih. Keliling semua belakang-belakang ni semua kita kasih sembuh dulu. Okay. So kalau outdoor bersih, barulah ampere akan rendah. Okay. So jadinya lepas kita sembuh, biarkan 15 ke 20 saat. Baru kita bilas balik. Tak susah mana pun. Senang je cuci outdoor ni. Okay. Cuma malas je kadang-kadang. Okay. So jadinya, cuci bahagian tepi semua sekali. Kasih bersih-bersih. So kita dah siap servis. Okay. Kita pun dah record ampere sebelum servis. So kita gunakan clamp meter yang sama. Kita dah on kita punya clamp meter. So jom kita naik. Kita clamp dekat wire dia punya live dia. So kita naik. Saya naik dulu. So kamera boleh nampak dengan jelas. Okay. So kita on 000. Okay, kamera 000. Boleh nampak. So kita clamp dekat wire warna coklat iaitu wire live. So tadi kita clamp berapa? Kita punya ampere 4 sampai 4.1. So sekarang kita dapat berapa? Kamera kalau dapat fokus 3.8. Okay, saya hold kan. Kita hold kan. Kita buka. Nampak tak? 3.8. So kita dapat kurangkan berapa ampere dia. So jadinya banyak jugalah kurang dia. Daripada 4.1 kita dapat kurangkan 0.3. So 0.3 tu pada korang macam alah, tak banyak sangat lah 0.3. Tapi kau tahu tak? 0.3 tu bersamaan dengan berapa banyak lampu. Bila saya sebut lampu, mungkin baru kau kata, weh banyak juga. Kalau ada lampu LED dekat rumah kita, lebih kurang dalam 10 biji lampu boleh hidup. Satu lampu Kalimantan tu, kan, yang LED yang LED tu boleh hidupkan 10 biji lampu bersamaan dengan 0.3 ke 0.4 ampere tu. So nampak tak jimat dia berapa banyak tu. So jadinya kalau aircon korang kotor, kalau korang tak nak bil elektrik korang naik, korang servis aircon korang. Nak servis dengan mudah, gunakan VC Pro. Okay, mana nak dapat VC Pro ni? Dapatkan dekat TikTok shop kita, dapatkan dekat kita punya Shopee-an kita. Okay, kalau korang tengok dekat platform biru, tengok dekat ruang komen. So boleh dapatkan VC Pro ni. So kita claim sekali lagi. Okay, maintain lah 3 point lebih. Maintain 3.8 tak sampai 4 am. So normal lah sebab kalau kita tengok dia punya ampere dekat sini 3.7. Dekat dia punya surat beranak dia 3.7 850 watt 3.7. So itu normal. Tadi sebelum servis berapa? 4.1 4.2. Tak normal. So itulah punca bil elektrik korang naik. Alright.